Okay, so untuk motor-motor bentuk macam Morini ni yang main kat Dakar ni, elok macam ni cantik. Okay, saya kata okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, kat depan saya ni ada Honda NX 500. Okay, so customer ni dia tanya saya apa yang saya recommend untuk spotlight dekat motor dia. Jadi saya recommendkan spotlight yang terbaik lah, Motor Wolf. Okay, terbaik tapi murah. Okay, spotlight yang terbaik tapi murah ialah Motor Wolf. Okay, ini adalah model MDL 5006. Okay, so saya cerita sikit kenapa saya kata dia terbaik dan tapi murah. Okay, untuk tahun 2025, brand terbaru yang masuk ni yang tengah naik adalah Feature Eye. Okay, ini kalau ikutkan dulu harga dia 600 ke 700 ni. Okay, 3 tahun ke 4 tahun lepas ataupun tahun 2024 harga dia mahal. So, brand dia dah slow sikit. Tapi dia ada tau, dia punya model-model yang mahal. Tapi tak masuk Malaysia sangat. Dia ada dekat apa orang kata. So paling murah pun yang latest ni punya model version dia bukan macam ni, bentuk dia besar. Harga dia paling murah dalam 700 ke 600 paling murah kalau boleh dapat. So Motor Wolf ni bukan brand-brand cak ayam cikai tau. Anda duk kenal Feature Eye. Saya ceritakan Motor Wolf ni dah lama. So saya ni dah pasang benda ni dalam 6 ke 8 tahun lah. Okay, saya berasal daripada channel merah. Macam saya cakap sebelum video saya ni, untuk TikTok ni saya baru buat bulan 8 ke 7 2025. Okay, so untuk channel merah saya dah macam-macam customer datang daripada Singapura ada, daripada Kedah ada, Perlis ada. Okay, kita tengok MDL 5006 ni dipasang dekat NX 500. Okay, untuk plan yang pertama kita nak pasang kat belatas. Memang cantik. Tapi kalau ada gangguan dekat sini dan cover set, kita akan pasang ke bawah. Okay, so nanti kita tengok selepas siap pemasangan untuk MDL 506 di NX 500 ni. Okay, so Alhamdulillah kita dah pun siap pasang spotlight MDL 5006 dekat motor customer NX 500. Okay, Honda NX 500 ni. Okay, so customer ni daripada Kelang. Macam customer ni dia buat order barang dengan saya, dia bayar deposit untuk barang. Okay, so ni bukan RM50 Yang mana yang RM50 tu yang bawa barang sendiri. Okay, tapi kalau yang mana order barang dengan saya akan ambil deposit duit barang. Selepas tu tunggu slot untuk pemasangan dengan saya. Okay, itu satu lah. Bukan anda bagi duit, saya pergi ambil barang. Kalau kata tak ada customer, anda boleh pasang terus petang tu, siang tu, malam tu juga. Okay, kalau ada anda kena tunggu. Okay, so macam ni lah bentuk dia untuk Honda NX. So kalau ikutkan macam ni, saya ingat saya cuba tegakkan dia macam ni. Okay tak? Okay, so macam ni. Ya, saya ingat balik. Okay, cantik kita letakkan dekat atas. So spot dia cantik-cantik, dia tak terkena cover set, so tak ada vibration. Okay, wire pun kita susun cantik-cantik. So kalau nak pakai macam ni, kena pakai crash bar. Okay, tu yang penting. Okay, kenapa tak nak letak kat tepi? Okay, bila letak kat tepi, dia akan jadi macam melebar lagi tau, jadi tak cantik. Okay, so untuk motor-motor bentuk macam Morini ni yang main kat Dakar ni, elok macam ni cantik. Okay, saya akan tunjukkan sikit fungsi dia. Okay, untuk macam saya bagi tahu, ini adalah paling murah dan paling bagus. Okay, dalam dia punya gang lah. Okay, dia ada 5004, 5006, 5003 kot. Okay, ini 5006 paling tinggi. And then ini ada sensor. Okay, so saya on kan. Okay, macam yang anda dapat lihat, anda tak pasti, kat sini ada button huruf A. Bila anda tekan ni di hijau, so nampak tak lampu tu terkuning. Okay, so saya tunjukkan sikit fungsi. Mungkin anda tak pernah nampak benda ni. Okay, so bila saya hidupkan flash, okay, bila saya hidupkan flash, nampak tak kuning kat depan tu? Okay, nampak dia mati. Bila saya tarik, okay, dia gelap. Okay, so untuk spotlight ni, dia ada sensor. Tu yang penting. Okay, so bila tekan ni hijau, dia ada sensor dia on. Okay, bila tekan ni dia off. Okay, tutup pulang pada masing-masing nak off atau on. Okay, so kita tengok macam ni sikit. Okay, ni kuning, putih, kuning, dan dia ada flashing mode. Okay, so sebabkan saya dah barai, saya tak sempat nak tunjuk dekat luar, jadi saya tunjuk kat depan saja. Okay, ini pencahayaan bila kita on untuk NX 500 ni. So inilah gaya dia bila kita on spotlight. Nampak cantik
So ini warna kuning. Okey, untuk spotlight ni kebanyakannya saya bagi tahu customer kita memerlukan warna kuning, bukan warna putih. Okey, putih ni kerja dia lain. Okey, dia sebab apa saya kata cantik? Dia punya signal betul-betul atas dengan spotlight. So dia tak ganggu tau. Okey, dia tak ganggu. Nampak dia tak ganggu. Itu yang paling cunnya spotlight ni dekat sini dengan crash bar ni. Okey. So itu sahaja untuk video kali ni. Jadi kepada anda sana yang berminat nak pasang apa-apa aksesori berkaitan elektrikal, boleh terus kontak saya. Macam saya bagi tahu, pemasangan dengan saya tak ada potong wire, tak ada curi current, mengikut spesifikasi. Kalau ada berlaku masalah pada aksesori yang kita pasang, dia hanya problem dekat aksesori itu saja. Dia tak berjangkit dengan motor. Okey, sampai motor mati tak ada hidup tu bukan. Okey. So pemasangan saya mengikut spesifikasi. Okey, so jadi kepada anda sana yang berminat boleh terus kontak saya dekat nombor yang tertera ni. Okey. Ciao.